Mainan ni, kalau aku tunjuk dekat korang, kalau korang dah lama tak tengok wrestling, mesti korang tak kenal siapa dia ni. Kalau korang dah lama tak tengok wrestling, mesti korang takkan kenal siapa dia ni. Okay, kepada korang yang dah stop tengok wrestling, siapakah dia ini? Nampak ni baju dia. Baju di Generation X. Nampak? Nampak? Oh, Chun, cantik. DX Army. Siapakah botak ini? Botak berjanggut ni siapakah? Adakah aku? Botak dah betul. Berjambang dah betul, berjanggut semua. Tapi ni bukan akulah. Ini adalah Triple H. Korang mesti macam, Triple H dah botak. Kan? Kalau korang dah lama tak tengok wrestling, mesti korang akan cakap, serius dah, Triple H dah botak? Ya, babe. Dia dah tua dah pencen dah pun. Kan, wrestling dah pencen dah, tapi dia masih aktif. Dia orang kuat WWE sekarang ni, babe. Kan? So, ini adalah Triple H. Aku punya one of my favourite figure lah. Okay? Aku punya favourite figure yang antara yang aku takkan jual lah. Aku simpan kan. Kan? Sebab apa? Yang ni sebenarnya badan lain. Kepala lain. Aku dah tukar kepala. Aku cabut, aku tukar kepala yang ni. Yang ni lawa. Kan? Ini mengancam, babe. Mengancam. Okay. So, kalau korang suka figure-figure yang macam ni, korang boleh check it out aku punya showcase. Tapi kalau korang nak dapatkan, ni, pakaian yang aku pakai. Pakaian yang sama Triple H ni pakai. Korang boleh tengok dekat aku punya beg kuning bawah ni ataupun dekat ruangan komen. Okay, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.